Macam Pak Yaman datang sini, memang daripada Jawa terus ke sini. Yaman tu masa Jepun tu. Musnadi ni ada sebelum Jepun datang. Sebab dia dah duduk sini dah. Dia balik kan ke Jawa. Balik ke Jawa sampai ke sana Jepun datang. Udah nak balik kemari tak dapat. Itu ya. Ni gamaknya mana anak saudara Musnadi dengan si anu tu Yaman dengan apa dah. Diorang ni ada kaitan lah. Mungkin lah. Dari sana. Nanti dia bawa ni korang ni. Pergi ke Sumatera dan semua. Jadi apa ni? Bekerja. Memang nak mencari peluang nak masuk korang ni. Dia pun tapi dapat juga Dia dapat lah. Yang jaga tu. Mana Pak Yaman ikut sekali selepas Jepun tu dia masuk lah balik sini. Yaman tu dia memang bawa terus dari sana. Yalah, memang dia orang Jawa betul terus kat sini lah. Dia tak pernah menetap kat sini lagi lah.